Kita sering anggap England ni dah wujud dari zaman berzaman kan? Macam ia sentiasa ada di situ. Tapi, macam mana kalau saya cakap yang negara ni sebenarnya ditempa dalam api peperangan, pengkhianatan dan satu perjuangan yang sangat luar biasa? Ya, kita nampak England sebagai sebuah negara kuno, tapi hakikatnya cerita di sebaliknya jauh lebih rumit dan terus terang jauh lebih dramatik. Jadi persoalannya, bagaimanakah sebuah tanah yang berpecah belah dan sentiasa berperang boleh menjadi sebuah kerajaan tunggal? Kisahnya bermula dengan satu tarikh yang sangat penting. Tahun 927. Ingat tarikh ini baik-baik sebab ia adalah kemuncak kepada sebuah epik yang mengambil masa berabad-abad untuk terjadi. Pada tahun inilah kerajaan England secara rasminya wujud. Tapi untuk faham macam mana kita boleh sampai ke tahap ni, kita kena undur masa jauh ke belakang. Ke saat Empire Rome meninggalkan Britain dalam keadaan huru-hara. Okey, jom kita selami kisah ini. Selepas tentera Rom berundur, wujud satu kekosongan kuasa yang besar. Ini membuka pintu kepada satu era baru yang akan membentuk pulau ini untuk selama-lamanya. Era yang dikenali sebagai Heptarchy Anglo-Saxon. Bayangkan, bila askar-askar Rom dah balik, orang Britain asli kena serang dengan jiran-jiran mereka. Jadi apa mereka buat? Mereka minta bantuan daripada puak-puak Germanik Anglo-Saxon. Satu langkah yang mengubah segalanya. Puak-puak ni memang berjaya halau penceroboh. Tapi lepas tu, mereka pula yang ambil alih tanah tu untuk diri mereka sendiri. Menjelang abad ke-7, England bukanlah satu negara. Jauh sekali. Ia adalah koleksi kerajaan yang asyik bersaing dan berperang sesama sendiri. Gabungan longgar ini dikenali sebagai Heptarchy, yang secara literal bermaksud 7 pemerintahan. Dan ya, mereka sentiasa berperang. Tanah ini berpecah belah, tak stabil, dan langsung tak sedar ada satu ribut besar yang akan datang dari utara. Dan kemudian mereka pun datang. Pahlawan dari Skandinavia yang kita kenali sebagai Viking. Mereka membawa satu era baru yang penuh dengan keganasan dan penaklukan. Semuanya bermula pada tahun 793 dengan satu serbuan yang betul-betul mengejutkan. Serangan ke atas biara suci di Lindisfarne bukan sekadar rompakan biasa. Ia macam satu peristiharan. Orang Anglo-Saxon tak bersedia langsung untuk tahap keganasan macam ni. Dan inilah permulaan kepada perjuangan mereka untuk terus hidup. Gelombang Viking ni melanda dengan sangat pantas. Dalam beberapa dekad je, kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon mula tumbang satu demi satu. Menjelang 870, East Anglia dah pun tewas. 4 tahun kemudian, pada 874, Mercia, sebuah kerajaan yang dulunya gagah perkasa, turut jatuh ke tangan penceroboh Denmark. Dan pada tahun 875, Northumbria pula yang dirampas. Impian Anglo-Saxon nampak macam dah hancur berkecai. Dalam kemusnahan ni, hanya satu kerajaan yang masih bertahan. Wessex, benteng terakhir Anglo-Saxon dan harapan terakhir mereka terletak pada seorang raja muda bernama Alfred. Mula-mula, strategi Alfred ni ialah dengan membayar Viking untuk pergi. Satu taktik semata-mata untuk beli masa. Tapi dia tahu ia tak akan bertahan lama. Jadi dia gunakan masa tu untuk kumpul kekuatan dan akhirnya berdepan dengan mereka dalam pertempuran Addington. Kemenangan hebat ni bukan saja menyelamatkan Wessex, tapi ia mengubah terus hala tuju peperangan. Kemenangan Alfred bukan sekadar untuk bertahan hidup tau. Ia adalah permulaan kepada satu yang baru. Penaklukan semula tanah Anglo-Saxon dan kelahiran sebuah idea yang radikal. Sebuah England yang bersatu. Legasi Alfred ni diteruskan oleh anak-anaknya. Edward, Raja Wessex dan Ethelflaed, Puan Mercia membentuk satu pakatan yang luar biasa kuat. Bersama-sama, mereka mula menolak sempadan Danelaw. Danelaw ni secara literalnya Undang-Undang Denmark. Ia nama yang diberi kepada sebahagian besar England di mana Undang-Undang Viking yang berkuasa bukan Undang-Undang Anglo-Saxon. Dan kemudian muncullah Athelstan, anak Edward. Dia ni ada satu cita-cita yang sangat besar, nak satukan semua kerajaan Anglo-Saxon di bawah satu mahkota. Langkah terakhirnya, menawan kubu kuat Viking di Northumbria. Dengan penaklukan York, visionnya hampir menjadi kenyataan. Dan ini membawa kita kembali ke tarikh keramat tu, 927. Dengan Northumbria kini di bawah kuasanya, Athelstan telah berjaya mencapai sesuatu yang dianggap mustahil. Dia menggelar dirinya Raja Orang Inggeris. Buat pertama kalinya, konsep kerajaan Inggeris menjadi satu realiti. Tapi, mengisytiharkan sebuah kerajaan tu satu hal. Nak mempertahankannya, itu cabaran yang sama sekali berbeza. Kesatuan yang baru dibina ni masih rapuh. Musuh-musuh England tak akan duduk diam dan biarkan kerajaan baru ni wujud dengan aman kan?
Pada tahun 993, satu pakatan besar yang terdiri daripada orang Scotland, Viking dari Dublin dan orang Britain mencabar Athelstan dalam pertempuran Brunanburh. Skala pertempuran ini sangat-sangat besar. Kemenangan Athelstan sangat dahsyat dan ramai percaya inilah saat di mana satu identiti Inggeris yang sebenar ditempa, satu semangat kebangsaan yang lahir dari pertumpahan darah. Walaupun begitu, kestabilan masih sukar dicapai. Sebaik saja Athelstan meninggal, keadaan jadi huru-hara. Northumbria asyik bertukar tangan. Viking tawan balik, kemudian orang Inggeris rampas semula. Memang satu tempoh yang ganas yang menunjukkan betapa goyahnya kesatuan baru ni. Akhirnya, selepas hampir sedekat konflik yang tak henti-henti, Northumbria berjaya dikawal secara kekal. Sekarang, tugasnya bukan lagi penaklukan, tetapi pembinaan negara. Ini adalah era Raja Edgar yang dikenali sebagai Edgar yang aman. Dia faham yang kekuatan sebenar bukan datang dari pedang semata-mata, tapi dari undang-undang, ketenteraman dan perpaduan. Dia gubal undang-undang baru untuk seluruh England, tapi dia juga cukup bijak untuk menghormati adat resam penduduk Danmark di wilayah Danelaw. Ini satu langkah jenius yang membina kesetiaan dan akhirnya menyatukan kerajaan di bawah satu identiti yang sama. Jadi, nampak tak? England tidak dilahirkan dengan aman. Ia ditempa melalui pencerobohan, dipertahankan melalui penentangan dan disatukan melalui peperangan dan kebijaksanaan. Satu proses yang panjang dan berdarah. Ini membuatkan kita berfikir kan, adakah semua negara pada dasarnya lahir dari konflik dan perjuangan untuk mencapai perpaduan?